Okey, kita nak tengok kepada soalan penyelesaian segitiga untuk kata 2. Okey, soalan 7A, buktikan rumus petua sin. Jadi langkah pertama adalah kita kena buat garisan tambahan tengah-tengah ni. Okey, ini sebagai sudut tegak dan tinggi ini H. Jadi cari apakah sin B dengan sin C. Jadi sin B. Tengok segitiga B, sin tentang H bahagi hipotenus C. Dan jadikan H sebagai perkara rumus. Darab silang. So, C sin B sama dengan H. H sama dengan C sin B. Biasakan menulis perkara rumus dekat sebelah kiri. Okey, itu untuk yang pertama. Kemudian, tengok pula segitiga sebelah kanan. Cari sin C. Sin C adalah sin tentang H bahagi hipotenus. Ini B per B. Jadi, darab silang juga. B sin C sama dengan H. Jadikan H kat depan. B sin C. Dekat sini kita dah nampak. Sini H. Sini H. Maka kita ambil lah. Samakan jadikan mereka. Gabungkan mereka jadikan satu persamaan yang baru. Kita gabung. Jadi C sin B. Okay, C sin B sama dengan B sin C. Okay, kita kena hati-hati ya. Sin C, C huruf besar. Yang ni C huruf kecil. Okay, kita cuba jadikan macam yang dia nak. Macam ni. So, kita flip C sebelah kanan. C sin B. B sin C. Jadi, sekarang kita tulis je lah. Ya. C per sin C. B per sin B. So, dah terbukti. So, markah. Markah ni hanya 2 je. 2 markah je. Dia tengok salah satu ni. Ini dapat K1 lah. Kemudian dapat rumus ni N1. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Gambar ni tak jelas ini C Ini C. Ini 5 cm. Ini 12 cm. Okey. Semua rajah telah dilabel. Okey, kita jangan tengok soalan dulu, kita tengok segitiga. Cuba kita tengok segitiga yang pertama ni. Okey. Segitiga yang pertama ni. Cukup tak 3 maklumat? Ya. 1, 2, 3. Petua apa? Ada tak pasangan lengkap? Ya, ada. Petua sin. Kita dah nampak petua sin. Kita tengok segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua ni. Ada berapa maklumat? 1, 2. Tak cukup maklumat, maksudnya tiada petua boleh digunakan. Okey. So, itu perkara yang pertama. Seterusnya, kita tengok soalan. Cari panjang BC. Cari panjang BC. Okey. Ini BC. Jadi, memang kenalah dengan soalan untuk A1. So, sin ada pasangan sin dosa, sin silang. Itu pasangan dia. Jadi kita nak cari siapa? BC. So, BC per sin 48 sama dengan
12 per sin 63. Dekat sini dapat K 1. Kemudian kita darab silang BC 12 sin 48 bahagi sin 63. Darjah jangan lupa tulis ya. So BC ambil je kalkulator terus dapat jawapan 10.01. Macam biasa, panjang 2 TP dan 4 AB. cm tak wajib tulis. Dapat sini N1. Okey. So kita label kat gambar. BC 10.01 cm. Panjang DE. Panjang DE, tadi kita kata maklumat tak cukup. Mana boleh cari? Tapi sebenarnya maklumat boleh kita cari. Kita boleh cari sudut kat sini. Cari sudut kat sini, iaitu yang pertama. Okay, ni soalan A2. Yang pertama 180 darjah tolak 48 darjah tolak 63 darjah. So kita akan dapat 69 darjah. Ini sudut apa? Ini sudut A sudut A C B. Dan dalam masa yang sama, dia sama dengan sudut D C E. Jadi sini 69. Automatik sini pun 69. Sudut apa ni? Sudut rama-rama. Okey, jadi kita tengok segitiga yang DCE. So tak ada pasangan. So tak ada pasangan, gunakan cos. Jadi macam ni je cara dia. DE kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 7 cos 69 darjah. DE puncakan terus. 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 7 cos 69 darjah. Jadi teruslah dapat DE 6.994 cm. Ada yang tulis 6.99, kita tak terima ya, sebab mesti ikut titik perpuluhan. So dapat jawapan yang itu. Okey, soalan B adalah soalan soalan kes berambiguiti, suruh lukis, suruh lakar. Okey, segitiga apa? A prime, C prime, D prime. Jadi sebenarnya ada pelajar dia tak faham. Kita nak A prime, C prime, D prime. Jadi mana segitiga yang asal? Segitiga yang asal adalah ini segitiga dia. Kena lukis sendiri garis yang ini. Inilah segitiga yang asal. Okey. Jadi tapi ada pelajar dia tak faham. Dia tak buat segitiga, dia buat gambar bentuk lain. Jadi kita ingat balik apa yang kita belajar dalam kelas. Pertama, lakar balik segitiga ACD yang asal. So yang ini naik sikit. Okey. Siapa yang pendek? DC pendek. Okey. Kita kena guna pembaris. Mana pembaris? Okey, ni pembaris. Okey, situ. Okey, sekarang dia mesti tertutup ya. Tutup.
Mesti guna pembaris. Okey. Kita label A, D, C. Nanti kita kena primekan dia. Okey. Benda yang kekal kita tanda right. Titik C prime terletak pada AE. Terletak pada AE. Kenapa pula ada E pula kat sini? Maksudnya garis ACE ni lah. Garis ACE. Jadi, saya nak ubah sikit lagi. Yang ini saya nak masuk ke dalam. Nak bagi dia sama. Okey, macam tu. Macam ni. Dah macam tak jadilah pula tadi. Tadi dah elok dah kan? Tadi dah elok dah. Okey, kita kekal yang tadilah. Biar yang ni. Okey. Okey, maksudnya ada garis E. Ada titik E. So, titik E ni kena buat panjang je lah garis ni. Okey. Okey. Lepas tu, maksudnya E ni ada kat sini kan? E ada kat sini. Okey. Apa yang kita belajar kat kelas? Siapa yang kekal kita write. CD sama dengan CD. CD yang mana? CD ni kekal, tak berubah. Itu sahaja. Yang lain, dia tak cakap apa-apa. Jadi, kalau ini tak berubah, maksudnya, macam ni lah cerita dia. Panjang DC ni, dia keluar ke sini. Ke situ. Panjang ni sama. So, sini C prime, yang lain letak prime. Selalu dia akan bagi 3 maklumat yang kekal, tapi yang ni dia tak bagi. Dia bagi satu je maklumat yang kekal, iaitu CD. Jadi yang sisi terpendek ni akan keluar. Okey. Jadi itulah dia punya gambar dia. Okey. Nyatakan sudut A prime, C prime, D prime. Okey, sudut ni. Apakah nilai sudut yang ini? Jadi, tadi sudut ni 69. Kan? Ni. Ini sudut C, inilah sudut C ni. Ini 69. So, sudut C prime adalah 69 juga. Sini pun 69, sini pun 69. Sebab apa? Segitiga sama kaki. Tak payah kira. Okey, jadi ini dapat N1 lah. Tadi yang petua kos tak bagi markah. Petua kos ni tadi okey, yang soalan ni, yang ini tak ada markah tau. Selalunya yang ini ada markah lah, 1. Jadi yang ini dapat K1, ini N1. Biasanya yang ini ada markah sebenarnya. Tapi yang ni dia tak bagi markah. Tapi tak apalah. Okey, gambar tadi, ni K1. Sorry, bukan K1, N1. Syaratnya adalah mesti ada A prime, D prime dengan C prime. Yang lain tak padam tak apa. Panjang sisi tak perlu label. Yang perlu label adalah bucu je. Dan wajib guna pembaris. Okey, seterusnya. Luas segitiga yang baru. Okey. Luas segitiga yang baru. Okey, setakat ni panjang A prime C ni adalah 12. Dekat gambar ni. Okey, kalau kita nak cari luas segitiga setengah AB sin C, kita kena ada panjang D prime C prime. Saya label kat sini. Saya kena ada panjang yang ini. Kena ada panjang yang ini. Sudut dah ada 69. Sudut dah ada 69. Cuma kita tak ada panjang D prime C prime. Dan kita tak ada panjang C prime. Jadi tugas kita
Oh, minta maaf. Kita dah ada panjang D prime C prime kerana panjang ni 5 cm. Ni, panjang ni 5 cm. Ini 5 cm. Sama 5 cm, jadi sebelah sini pun 5 cm. Cuma kita tak ada CC prime je. Jadi CC prime ni kita kena cari apakah sudut dekat sini. Dan kemudian gunakan petua sin. Sebab sini pun 5 cm. So sini 5 cm. Okay. So sudut dekat sini kita kena dapatkan sudut C D prime C prime adalah 180 darjah tolak 2 darab 69 darjah. Tolak 2 darab 69. Kita akan dapat situ 42 darjah. Jadi kita gunakan sini. Kita nak cari ini apa tadi? 42. Okay. Sudut ni 42 darjah. So, ini dengan sini. Ini dengan sini. So, sin dosa, sin silang. So, C prime bahagi sin 42 darjah sama dengan 5 bahagi sin 69 darjah. Sebab sini tadi 69 darjah. Jadi, C prime akan dapat 5 sin 42 bahagi sin 69. Jadi C prime akan dapat 3.584 cm. Okey. Jadi segitiga yang kita nak kira tu macam ni nanti. Saya lukis balik lah ya. Kita lukis balik macam ni. Macam ni. Macam ni. So sini 5 cm. So yang ini 3.584 cm. So kena tambahkan dengan 12. So bila tambah dengan 12 akan dapat 15.584 cm. Sudut sini 69 darjah. Jadi mulut buaya kat situ kan. Jadi luas sama dengan setengah AB sin C. 15.584 darab 5 sin 69. So kita akan dapat 36.37. Okay. So markahnya mendapat 42 dapat P1. Kemudian rumus sin K1. Dapat jawapan ni tidak ada markah. Tapi perlu guna untuk sini K1 dan N1. So dapatlah markahnya. Okey, sekali lagi soalan yang bersilang-silang macam ni. Okey, kita cuba kaji dahulu. Semua telah berlabel ya. 40, 12, 8, 7, 5. Okey, semua dah label. Kita tengok satu persatu. Segitiga yang pertama. Yang ini. Cukup tak 3 maklumat? Tak cukup. Tak boleh guna. Segitiga yang ini. Cukup tak maklumat? Tak cukup. Yang ini? Ya, cukup. Sebab 7 cm, 5 cm, 8 cm. Iaitu petua cos. Tak ada pasangan, tak ada dosa. Dan juga rumus Heron. Luas segitiga. Segitiga yang ini pun tak boleh sebab satu maklumat. Okey, jadi kita dah tahu segitiga yang ini sahaja boleh dikira menggunakan petua cos dan atau rumus Heron. Okey, panjang BDC. Sudut BDC. BDC sudut ni. Jadi tadi kita kata petua cos lah. Jadi cos 1 je anak panah. Kalau sin silang sin dosa
sin silang. Okey, so 7A1. 7 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 8 cos sudut D. Okey, masa pengiraan kita boleh buat cos sudut D, nanti kita bagi jawapan sudut BDC. Okey, yang ini macam biasa kita kena pindahkan. Ini nombor 1, ini nombor 2. Jadi saya terus tulis sini cos D sama dengan 7 kuasa 2, yang sebelah kiri ni letak sebelah kanan, tak payah tukar. So yang pertama jadi tolak 5 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 bahagi, sebab darab pindah sebelah jadi bahagi, salin balik negatif 2 darab 5 darab 8. Jadi kat sini nanti tekan semua ni, dapat jawapan, tekan shift cos, akan dapatlah sudutnya 60 darjah. Tapi nanti tulis balik sudut BDC. Sebab kalau kita kata sudut D, sini pun sudut D, sini pun sudut D, sini pun sudut D. Okey, dah dapat, kita label. Sudut ni 60 darjah. Dan kebetulan sudut bertentangan pun 60 darjah, sudut rama-rama. Dan kita tengok segitiga yang sebelah sini dah ada 3 maklumat. Ada pasangan, ada dosa, petua sin. Kita tengok soalan seterusnya, panjang AD. Okey, memang kebetulan panjang AD yang ini. Jadi petua sin. So nombor 2, AD per sin silang, kita silangkan dia. AD per sin 40 sama dengan 12 per sin 60. So darab silang, AD sama dengan 12 sin 40 per sin 60. So dapatlah terus AD sama dengan 8.907 cm. Dan kita label lah dia 8.907. Sebab tu dalam exam nak label guna pensel supaya kita boleh padam lah mana-mana yang tak perlu. Okey, soalannya direct saja. Luas segitiga ABC. ABC yang ini. Okey, cuba kita lukis balik. Sini A, B, C. Sini 7 cm. Sini 8. Sini 8.907. Akan jadi 16.907 cm. Kita kekurangan sudut. Jadi kita kena cari dahulu sudut yang senang BDC. BDC. BCD. Cari sudut BCD ni. Cari sudut ni. Supaya nanti boleh guna setengah AB sin C. So sin silang macam tu. Okey. So soalan ketiga, kita kena cari dahulu sudut BDC. Jadi sin sudut BDC bahagi 5 sama dengan sin 60 bahagi 7. Jadi sin sudut BDC sama dengan 5 sin 60 per 7. Okey,
Tekan kalkulator and then jangan lupa tekan shift sign. Kita akan dapat sudut BDC sama dengan 38.21 darjah. Jadi sini 38.21 darjah. Barulah kita boleh guna luas segitiga sama dengan setengah darab 7 darab 16.907 sin 38.21 darjah. So nanti kita akan dapat 36.60 cm persegi. Okey, so dapat kat situ. Okey, dia suruh lakar juga soalan C tu. Segitiga ada. Ni ada Okey. Sekarang ni saya lukis balik sini. Macam tu. Okey. Cuba perhatikan AD 8.907 cm. AE 12. So confirm lah AE perlu nampak visualnya lebih panjang daripada AD. Oh sorry, ini D. Okey. Jangan terbalik ataupun jangan sama. Okey, sekarang titik D terletak pada BE. Mana pula BE-nya? Okey. Ni, ada garis dipanjangkan ni. Ni. D ni kita padam dulu. D ni letak bawah lah. D ni letak bawah. Kita panjangkan garis ni. Macam tu. So sini B lah. Okey. So sekarang ni panjang yang kekal adalah A prime D prime sama dengan AD. So AD ni kena kekal. So kalau dia kekal, dia tak boleh keluar. Dia kena masuk ke dalam. Jadi masukkanlah panjang AD tu ke dalam macam ni. Panjang ni sama. So sinilah D prime, E prime, A prime. So dekat sinilah dapat N1. Okey. Tak boleh keluar lah walaupun B ni disebut kat soalan. Tapi tak ada kaitan pun B kat luar tu tak ada. Okey. Sebelum tu nak bagi markahnya atas ni. Tak bagi markah. Soalan A pun tak bagi markah Okey, soalan A K1 macam biasa. Lepas tu N1. Okey. Soalan nombor 2 pun sama. K1 N1. Soalan ketiga K1 mencari sudut BDC ni. Jawapan BDC tak ada markah. Tapi jalan kerja cari luas 1 markah dan jawapan akhir 1 markah, 3 markah. Lakar tadi 1 markah. Dan yang terakhir cari luas segitiga A prime D prime D prime. Okey, panjangnya kita kena label balik. AE 12 cm. AD 8.907 cm. Okey, yang ini sudut 40. Tak boleh. Sudut sini 60 Ni sudut 60 ni. 60 situ. Jadi sini pun 60 lah. Jadi sini 180 tolak 60. Jadi 120. Ini sudut apa?
sudut E prime D prime A prime. Jadi kita tak nak sudut kat sini. Sini 120. Kita nak sudut dekat sini supaya mulut buaya tu boleh digunakan. Jadi sudut D prime A prime E prime adalah 180 tolak 120 tolak 40. Betul ke ni? 20 darjah. Okey, sudut ni 20 darjah. Jadi yang kita nak guna nanti yang ini. Ini panjang sisi ni dan sudut 20 darjah. Jadi yang ini dan 20 darjah. Jadi luas setengah AB sensi 12 8.907 sin 20. So 18.28 cm persegi. Okey, unit tak wajib buat kecuali darjah tu wajib buat. So tamat untuk soalan penyelesaian segitiga.